Hai guys, DAP sekali lagi main sentimen masyarakat Cina apabila mendakwa kononnya kerajaan telah memberi pengiktirafan penuh kepada UEC. Dakwaan Nga Kong Ming dan Teo Nia Ching adalah bercanggah dengan jawapan Kementerian Pendidikan di Parlimen serta memberi gambaran salah dan harapan palsu kepada masyarakat Cina. Ditekankan di sini, tidak pernah sekalipun Perdana Menteri mengumumkan bahawa UEC diiktiraf, manakala jawapan lisan Kementerian Pendidikan Malaysia juga jelas menunjukkan bahawa kerajaan masih belum mengiktiraf UEC dan pendirian ini tidak berubah setakat ini. Adakah DAP begitu terdesak untuk meraih semula sokongan kaum Cina yang semakin merosot dengan cara memberi harapan palsu kepada masyarakat Cina? Sekiranya DAP benar-benar ikhlas, adalah lebih baik mereka fokus kepada pelaksanaan reformasi di peringkat kabinet dan bukannya main retorik, main politik dan sebar berita palsu. Di sini saya ingin bertanya, adakah DAP berasa bangga dengan mereka berita palsu dan menipu masyarakat Cina?